datang ke channel Amin KP yang manis dan ganteng. Gawat cuy. Okay, so hari ni saya tak tahu nak buat apa sangat. Tapi apa saya nak bagi tahu, kejap lagi saya nak pergi bayar zakat. Sebabkan bazar tempat saya tu dia ada orang macam duduk untuk bayar zakat lah. So saya nak pergilah. Saya bukan nak menunjuk tapi yelah, saya nak buat video, tak tahu nak buat video apa. So saya macam biasa Amin KP merekod keadaan semasa, isu semasa. Okay, so korang harap okay, stay tune. Saya pun tengah drive ni, nak masuk kerja. Macam biasa masuk kerja, lagi kita bekerja. Dah lah, jom lah, let's go. Jumpa nanti. Alright, so sekarang saya dah sampai. So sekarang ni saya dah sampai dekat tempat kerja. Sekarang saya dalam kereta lagi lah, belum turun kereta lagi. So sekarang jangan ingat ni video yang kemarin tau. Nampak, hari tu rambut lain, sekarang ni rambut saya lain tau. So ni video lain baju sama, sebab saya kerja tempat memang baju dia baju ni. Sabar je. Allah Akbar. Ni nampak ni budak ni. Dia cakap saya kat mamak korang. Saya kat mamak. Kau yang kat mamak tadi kan? Kepala dia. Okay guys, dia tak puasa. Ini Irfan nama dia. Alah. Tak nak aku spin nama betul lah. Tak nak aku spin nama betul lah. Rambut dah pacak tau. Nah, gila. Okay. So kita orang tengah tunggu sebab kita orang pekerja, orang kata pekerja yang paling awal lah. Apalah lain sikit. Yelah baik, dia cuba nanti korang. Alright, so sekarang ni kita nak buka pintu kedai. Kalau tak buka pintu kedai, macam mana nak masuk kedai? Betul tak diorang macam nak masuk kedai? Korang tengok saya. Berat kita kedai ni. Kita ni berpuasa. Sekarang harap layan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So sekarang kita nak masuk kedai ke, masuk rumah ke yang tiada penghuni, mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, supaya tak ada benda-benda yang tak ikut. Walaupun bulan Ramadan ni, tapi kita kena, orang kata sentiasa baca doa lah. Mulakan dulu, nanti kita petang. Hai korang, so sekarang ni teman saya putar lemon, okay? Ini lemonnya, nampak ni? Okay, jom. So saya minta maaf sebab tak dapat nak dengar suara betul. Saya terpaksa voice over, okay? Sebabkan malas nak ambil mic. Jom, korang layan je lah. Ya, sekarang ni saya tadi ada cakap saya nak pergi ke bazar untuk membayar zakat, okey. Tapi malangnya tutup, tak buka, cuti kot. So tak apa lah, kita jalan je lah. Hari tu pula kemarin lah saya ada buat video, saya tak rekod dengan betul tau. Tapi kali ni saya rekod dengan baik punya, nampak? Saya nampak view belakangnya. Saya akan review kedai-kedai yang kat sini, mana yang sedap, mana yang tak sedap. Okay, jom korang layan lah. Hai korang. So sekarang ni kita dah ke apa ni? Ramadan ke-10. Yeah, Ramadan 10 rasanya. So masih lagi ramai bazar Ramadan. Masih lagi ramai.
So sekarang ni, silau mat. Sekarang ni sesi kita untuk mencari makanan korang. Untuk saya mencari makanan, bukan korang saya. Untuk saya mencari makanan untuk berbuka. Makanan apa yang sedap saya tak tahu. Jomlah kita cek-cek dulu. Mana tahu ada yang sedap-sedap ke, yang boleh dimakan ke. Diorang ni kereta dah tahu bazar ni sempit, duk nak lalu juga. Okay, kat sini kita ada macam-macam. Kuih muih, kita ada murtabak, kita ada dessert, kita ada nasi hujan panas walaupun tengah tak hujan, kita ada soya hang, macam-macam ada lagi yang tengah pening ni sebenarnya. Cuba korang suggest nak makan apa. Okay guys, sekarang ni saya dah jumpa. Saya nak beli apa tapi saya beli air dulu lah. So korang boleh tengok air dia. Bang, ada cup ada cup? Cup ada? Kau ada bang? Bagi air Solero. Solero Ada. Satu juga? Satu. Sekejap, cup kau sikit. Baik plastik lah bang? Plastik? Plastik. Plastik tak? Cup isau terminum ke? Cup isau terminum. Semua yang plastik lah. So, kita ada macam-macam air. So ke sini bazar kat mana? Bazar dekat Puncak Alam Kalau kau untuk video ni, kau duduk Puncak Alam, kau boleh datang sini lah. Kan? Kau datang sini lah. Kita ada air macam-macam. Berapa? RM6 Guys, air saya dah beli. Saya terjumpa orang kan, kacau saya kat sini. Dia tu kawan saya. Dia beli barang buka juga lah. Takkan terpaksa nak ambil tahu. Sekarang saya dah dapat air hijau. Solero tak tahu berselera ke tak. Sekarang ni kita cari makanan pula. Tak tahu nak makan apa. Sebab dia macam awal sangat tau. Tapi tak apa lah. Korang, saya dah beli air, udah beli makanan, semuanya udah dibeli. Tinggal tunggu waktu berbuka aja. Okey. Panas juga jalan-jalan kat bazar ni. Okeylah guys, jumpa nanti malam. Saya ada nak buat perkara sikit. Nanti malam saya akan korang tengok dah nanti. Korang. So, saya nak bagi tahu. Dan saya alhamdulillah dah bayar zakat. Sebab tadi saya ingat tak ada. Tapi tadi saya on the way nak balik, saya ada nampak dia dekat situ. Kau nampak tak? Nampak? Kau nampak tak? Kat situ lah. So alhamdulillah selesai. Sekarang kita nak bergerak ke tempat kerja balik. Bye bye. So kita nak dah balik rumah. Panasan lah dia. Kambing lah budak tu. Sini apa? Papa, tolong. Okey Fan, aku nak kata-kata semangat dengan kau. Fan, tolong ah. Last untuk semangat. Semangat. Kampret. So tahu-tahu dah malam kan. So sampai sini je lah konten kita. Sorry kalau ada silap kata bahasa apa semua. Saya minta maaf. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.